Ramai panik bila beli emas RM5,222 tapi jual balik hari yang sama cuma dapat RM4,816. Terus kata emas rugi. Sebenarnya emas nilainya tak susut pun. Perbezaan itu namanya spread. Bukan emas tu yang rugi, itu kos urus niaga syarikat bila dia beli balik emas kita. Macam beli kereta, keluar kedai terus turun harga. Bila beli barang kedai emas, jual balik memang dapat kurang. Sama konsep. Kalau beli gelang RM3,000 dekat kedai, jual hari yang sama dapat RM2,700 walaupun tak pakai lagi. Itu adalah margin keuntungan kedai. Public gold pun sama, cuma bezanya spread public gold lebih rendah. Untuk 10 gram, spreadnya sekitar 9%, tapi kalau beli item besar emas 1 kilogram macam ini, spreadnya 6% sahaja. Lagi besar gram, lagi cepat anda dapat keuntungan. Sebelum mula simpan emas, jangan tengok harga je. Tengok spread. Sebab spread rendah, untung lebih cepat. Kalau nak tengok spread public gold dan cara mula simpan emas dengan betul, boleh klik dekat bio atau DM saya. Saya guide anda dari A sampai Z.